Lagi lama tuan sembang saya, lagi dia mengamuk. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ketakutan sudah menjelubungi. Allahu Akbar. Kan, saya dah cakap kan. Saya kena impak tidur dengan tindih. Ya. Tukang ustaz malam esok. Dugaan saya tiba-tiba Lagi hampir itulah, lagi hampir tuan dengan pemulihan tuan nak start, lagi cabaran semakin tinggi. Nampak tak? Saya dah ni, saya memang tak ingat dah benda ni semua kan. Yalah, tapi itu isu lain. Contoh saya nak bagi tahu. Contoh bila tuan nak capai sesuatu benda yang tuan tak pernah capai, tuan nak capai benda tu, akan ada halangan. Nampak tak? Halangan tu dia datang, saya saja je dia datang. Okey? Kadang-kadang tak ada kena-mengena pun. Ya, memang. Tak ada kena-mengena. So sekarang ni sebab tu itu saya kata kena ada orang yang sekian. Baik, tak apa. Itu bab lain. Tu bab lain. Sekarang saya ni tengah-tengah. Saya tak ada kiri kanan yang backup sekarang. Tak apa. Bila saya berjadi masalah macam ni, saya mengamuk apa semua. Sebelum ni macam ni kan. So saya jadi dia tak ada nak apa. Saya duduk terus ke ambil kau. Okey, tak apa. Tak, ni, tuan. Lah ni ikut kadar yang tuan boleh buat. Itu je. Nampak tak? Okey, saka kat dalam badan tu. Saka kat dalam badan. Tuan tak ambil apa-apa rawatan lagi dengan saya. Satu. Cuma nak start katanya dalam seminggu ni, dalam 2-3 hari lagi kan? Okey, tak apa. Sekarang ni, benda tu dia akan buat macam-macam isu. Dia akan tarik halangan macam tu. Tak apa. Sekarang ni layankan aja dulu. Jangan desak. Lebih kurang macam kawan lah. Kawan-kawan kita ni, kadang-kadang kita nak berubah. Dia kata macam-macam kat kita. Tapi kau cakap lah kat kawan tu, tak apalah kalau aku berubah kan kau haling kawan kau juga. Kalau aku berjaya pun kawan kau juga. Cakap macam tu kat diri sendiri. Tapi benda ni, saya boleh kontrol benda tu. Benda yang tapi bila saya ni, tak tahu mungkin saya gimana kan. Darah tu dekat blood circulation saya ni, jadi impact pada saya punya brain. No. Kan saya ambil benda ni. Saya tiba-tiba saya boleh jadi macam jadi panas hati. Macam ni. Tuan adalah pesakit. Tuan tak tahu yang tuan macam mana setting otak tuan tak tahu. Saya tahu. Kami orang luar memang nampak tuan macam ni. Tuan rasa tuan okey. Okey. You memang you rasa you okey. Sekarang ni cool. Tak payah nak layan-layan. Rasa nak makan buah, makan je buah. Rasa nak makan asam, makan je, jangan bantah. Ya, memang saya makan kuat sekarang ni. Okey, jangan bantah. Buat saja. Saya pun sebelah sekarang saya tak tahu saya makan buat. Buat slow-slow. Yang penting boleh jadi cool, boleh cool. Sebab proses nak ambil rawatan hampir dekat ni dia buat perangai. Sebab tu yang saya kata jangan bertangguh itu, betul ya? Setuju kan? Itu memang betul. Memang tuan rasa macam saya tak ingat, tak itu, tak ini. Sebenarnya itulah yang berlaku. Benda tu memberontak di dalam tubuh badan. Dia buat hal, dia buat tu, buat ni. Okay. So sekarang ni tuan cool, relax, cari jalan macam mana nak boleh bagi kita jadi cool. Alright, istighfar banyak-banyak. Sebab saya ni, macam saya tak tahu sekeliling saya ni, macam rumah saya semua buat sendiri punya. Dan dalam rumah ni saya pergi ke bini saya low station. Okay, macam ni. Wait. Saya pun nak cari, saya tak ada kawan saya ni. Okay, it's okay. You just, macam ni, you just terima ini adalah aku. Okay? Kena terima. Aku memang macam ni. Dan aku memang sendiri macam ni. Memang daripada awal pun kita dah ni sendiri kan. So, kita jangan bertikai bab tu. Saya bila seorang saya kurang jadi all day. Kalau saya lampu dah buka, saya jadi macam saya kena tidur. Habis abang aku pecah. Saya baru ni lagi lama ni. Tuan boleh pergi mandi sekarang? Saya tak mandi kan. Tuan boleh mandi sekarang? Yes. Tuan boleh mandi sekarang. Okey. You kena potong benda ni. Dia semakin menggila kat dalam. Pergi potong sekarang, pergi mandi. Sekarang ni kalau tuan kena sejuk, sakit urat ke apa? Saya sekarang sebab saya ada ambil sakit urat ada tapi saya jadi lemah. Okey. Anda kata tak mampu dengan air sejuk, tuan pergi cari air. Dalam bilik air ada air panas? Saya tak suka mandi panas. Saya macam mana apa, saya mandi. Okey, kalau air sejuk lagi bagus, pergi buat sekarang. Dah berapa hari tak mandi? 3 hari. Nampak? Dia semakin... Dah milik all day. Dia dah milik saya. Ya. Tadi wife saya buat video call. Saya dah duh. Sebab saya nak tidur ni. Saya ni sorang-sorang kan. Saya tak kenapa. Yang saya bercakap dengan dinding apa tu. Iya, sekarang ni pun saya tak cakap dengan tuan punya badan sendiri sebenarnya. Sekarang pun saya tak cakap dengan tuan sebenarnya. Saya bawa pengaruh sekarang. Bawa pengaruh antara ambil ataupun tak ambil tetap dalam bawah pengaruh. So, saya tak cakap dengan tuan punya badan. Lagi utama sekarang ni, saya duk tekanan gila ni.
lagi berapa hari ni. Sebab tu anda kata tuan masih sedar sedikit, ingat pesan saya pergi mandi, tuan buat? Saya mandi sekarang tak? Mandi sekarang. Pergi buat sekarang. Okey. Okey. Mandi lama-lama tu. Okey, saya rendam je. Alright. Okey, baik. Alright, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi lama tuan sembang saya, lagi dia mengamuk. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey. I love you all.